Apa jadi kalau batu hempedu dibuang? Sebenarnya bila buang batu hempedu ni, pundi hempedu tu akan dibuang sekali. Walaupun dah tak ada pundi hempedu, jangan risau, kita masih boleh hidup normal tanpa pundi hempedu. Hempedu tu still ada. Hempedu tu dia tak lagi disimpan. Dia mengalir terus dari hati ke usus. Jadi bila kita makan makanan yang berminyak, badan dia akan ambil masa sikit nak hadam lemak. Okay, untuk kesan jangka masa pendek, bila dah buat pembedahan buang batu hempedu tu, sesetengah orang dia akan mengalami cirit-birit, najis berminyak, perut kembung dan ada juga yang jadi pedih ulu hati. Yang ni normal untuk beberapa minggu pertama sebab badan tengah adapt. Untuk kesan jangka masa panjang pula, 2 hingga 3 bulan kebanyakannya orang dah pulih sepenuhnya lah. Hati masih mengeluarkan hempedu seperti biasa dan usus pun dah sesuaikan dengan aliran hempedu tu. Kemungkinan kecil cuma 5 hingga 10% je yang dapat cirit-birit yang berpanjangan. Dan biasanya boleh dirawat dengan ubat ataupun mengubah diet. Kalau baru operate tu, elakkan makan makanan berminyak, makan sikit tapi kerap, lebihkan serat dan juga minum air yang banyak. Kalau nak dapatkan suplemen yang bagus untuk kesihatan, boleh terus klik link dekat saya punya bio ataupun komen hempedu.